Okey. Apa saja yang melibatkan putaran? Okey. Contoh, dia bentuk macam ni, dia akan pergi bentuk macam ni. Itu putaran. Putaran dia macam tu. Kalau bulat memang tak nampak kan? Jadi, kalau korang tengok daripada buka surat 87 tu, nombor 1, adakah dia putaran? Korang tulis bawah tu bukan. Bawah bukan tu tulis translasi. Tu translasi. Bukan, tapi dia adalah translasi. Oh. Nombor 2. Dia putaran. Nombor 3. Putaran juga. Putaran tu dia akan melibatkan korang. Contoh bila korang tegak, kalau korang putar, korang terbalik. Maksudnya korang tak kena cari cermin yang boleh buat dia lah. Kalau korang kena buat cermin tiba-tiba, aku boleh putar cermin tu. Maksudnya korang ada masalah. Cermin tu tak masalah, korang ada masalah. Nak try yang tengok pukul 12. Dah tengok cermin korang jadi apa? Terputar ke tidak? Dia jadi pantulan ke, putaran ke, translasi? Patutnya jadi pantulan kan? Kalau boleh translasi dengan putaran. Tengoklah betul kan? Tengok. Oh. Mana tahu doa sudah. Jangan. Oh, terus memang betul. Mana tahu kan Allah nak tunjukkan ke korang. Utara lo. Babi tu baju. Lagi rumah. Okey. So, sekarang tengok B. Okey, saya mungkin tak dapat tunjuk semua. Mungkin saya tunjuk sebahagian. Okey, dengar betul-betul. Cara yang saya tunjuk takkan sama dengan buku teks. Dan dia boleh digunakan sehingga form 5. Kan saya dah cakap kena ada benda tu dengan pembaris. Kalau tak salah saya, cikgu sekolah mungkin guna kertas suri. Kena ingat, kertas suri tak boleh bawa masuk dalam kertas. Kertas suri apa? Kertas suri yang boleh lekat. Tak boleh. Saya tak boleh. Dari sekolah korang boleh lah. Ni SPM sampai SPM ada ni. Wajib ada SPM. SPM tak boleh. Dari sekolah memang boleh dari sekolah korang. Dari SPM tak apa. Okey, satu. Yang kedua. Janji dengan saya tak boleh ajar kat siapa-siapa yang tak tulis. Termasuk mak ayah korang pun tak tahu. Sebab ada di dalam sini mak ayah tulis. Alah, termasuk cikgu kelas. Kalau sama tak apalah. Mungkin sama. Cikgu orang. Tak boleh. Sebab cara ni sesuai tengok betul-betul. Okey, soalan nombor 1 tu. Soalan dia, P tanda dan ini bagi P di bawah satu putaran. Uraikan putaran itu. Okey, tengok. Lepas tu dia pakai yang baru. Tengok betul-betul. Kalau korang faham, memang sampai bila-bila pun korang tak faham. Abang perempuan ni, cara sendiri dari abang perempuan. Baru-baru beli semalam, guna kat koran tu. Okey. So, gambar aja satu lagi.
So mungkin tunjuk satu dan fahamkan betul-betul. Nanti boleh cuba buat kat rumah. Tapi jangan pakai pen, pakai pensel. Sebab nanti kita akan cuba lagi buat pen lagi guna ni. Lepas tu saya kata makan masa. Okey? Makan masa. Lepas tu bab ni makan masa. Okey, tengok. First sekali, pilih titik yang sepadan. Pilih titik yang sepadan, bucu yang sepadan. Kalau kepala lutut dia dengan kepala lutut dia. Jangan kepala lutut dia dengan buntut dia tak sama. Sebenarnya macam pun tak faham. Okey, so bucu ni dengan bucu ni. Pilih bucu yang terdekat dengan bucu yang terdekat. Bucu. Kalau bucu belakang dengan bucu belakang, kan dah susah kena lalu garis ni kan. Pilih yang terdekat. Jangan yang ni jauh. Kan? Sure dapat ni motor. Pergi sekolah jalan jauh. Tak apa, Dawi baca baik. Dia tahu, dia nampak dia. Okey? Kalau dia jalan jauh, masuk jalan kenanga, masuk jalan tanjung semua. Baru dia sekolah. Okey, tengok. Next. Okey, dah ni. Okey, sekarang saya nak korang gariskan buat seperti mana yang tersuruh. Sekarang. Okey. Nak buat terus ni. Terus follow. Dah pilih dua titik, dah. Pakai pensel. Okey. Bang, ada pensel lagi tak? Betul. Dah. Dah. Okey. Tengok. Next. Okey. Dalam ni tak payah ukur. Tapi yang sebenar kena ukur. Orang ukur panjang ujung ke ujung. Titik ke titik. Ukur kan. Ukur. Pakai pembaris lah. Takkan hidung dia dapat jawapan. Jadi 2.5. Orang ukur. Kan? So, dapat 25. So, bagi 2. Bagi 2. 1.25. 1.25. Okey. Kau nak ukur. Lepas tu ukur 1.25. Lebih kurang tengah-tengah ni. Patutnya korang dapat tepat macam kat kotak. Macam tu, korang akan dapat tepat kotak korang pun sama. Mesti dia tak bucu ni. Betul tak? Tapi kalau tak boleh bucu tu, kena buat ukuran tadi. Ukur, bahagi 2, tanda tengah-tengah. Faham tak bahasa tadi? Kalau tidak baik kita kata bimbing. Okey, ukur, bahagi 2, tanda tengah-tengah. Okey, jelas? Mana baris tadi? Okey. Next. Kenapa? Lebih sedap. Kenapa saya suruh guna pembaris yang macam ni? Sebab nak kalau kayu tu buang, ada pembaris. Sekarang kamu tahu kan? Mana? Boleh beli banyak pembaris ni. Banyak buang. Ambil sekarang. Tak bawa apa-apa. Kalau tak nak buat. Sekarang kalau saya nampak baik yang bukan macam ni, saya ambil pasal. Dia buat ni. Jangan nak kata ni. Dengar. Saya nak pastikan korang dapat markah terbaik. Ikut apa dia suruh. Ni semua rahsia ni. Tak rekod belum.
Okey. Kenapa? Sebab di pembaris ini, dia punya ni, dia CM, dia ada CM dengan CM kiri kanan. Dia punya kosong dengan 20 ataupun kosong dengan 15 ataupun kosong dengan 30 pembaris panjang lah. Sama, dia selari. Maksudnya, apabila korang garis, ni, kosong dengan 20 kalau pembaris macam ni lah. Yang pendek 15 kan? Dia berada pada garis yang sama, dia tegak. Apabila korang garis ke sini, okey, kan kosong dengan 30, 20 ni terletak atas garis kan? Apabila korang garis, kan, sudut dia adalah confirm sudut tegak. Tak, saya boleh pakai, memang akan dapat sudut tegak. Tak perlu pakai ni pun tak apa. Terus pakai ni saja. Dengan cara yang terbuat ni. Confirm. Pembaris yang tadi semua tu yang saya tembang tu, confirm tak? Dah test. Faham? Faham tak ayat tu tadi? Sebab tu saya suruh beli pembaris ni yang dekat RM1. Warna putih pun tak apa kan? Kalau buat putih sangat je pembaris ni. Sini kan? Saya dah beli. Hari kami bawa. Patah. Pembaris tu boleh? Ada pembaris boleh ke? RM1. Pembaris tu pinjam RM10. Boleh. Sekali garis. Bisnes. Semua bisnes. Dah dapat dia boleh banyak-banyak ni kan. Okey, dengar. Ingat saya cakap tadi, kena ada pembaris di sini. Kalau tidak, air kambing tak jadi. Pastikan semua ada. Kita tak tengok pembaris yang bersih pula lah. Faham. No. Okey. So, tengok. Cuba tengok betul-betul. Dengar. Kita dah buat garis. Garis ni macam ni lah. Okay. So, kalau kau tengok, dua-dua gambar rajah berada di atas tu. Okey. Dia, ini nak kena tahu mana dia nak pusing. Kalau kau tengok, dua-dua berada di atas. Kalau dua-dua berada di atas, dia akan pusing ikut arah jam. Tadi maklumat tu tak ada dalam buku. Dia boleh jadi juga atas bawah. Nanti kita terangkan. Tapi sekarang ni dua-dua atas kan. Jadi dia pusing di atas. So, kalau dia pusing di atas, titik dia berada di bawah. Macam mana nak tahu? Ambil pembaris macam sebuat tadi, kosong dengan 15 ataupun kosong dengan 20 ataupun kosong dengan 30 berada di atas garis. Tengok. Apa nak buat? Kosong, 20. Dia berada atas garis. Tepat. Memang ke tepat. Kalau kau memang kau tepat. So, bila segaris, tengok. Bila segaris, korang akan bertemu bucu yang pertama. Bertemu bucu yang pertama. Ataupun kalau ni pun dia beza sikit dia jauh. Kalau ini jauh dah sangat. Kalau dia lalu sikit dia beza. Itulah dia jawapan dia. Sebab kenapa dia jauh? Dia beza sikit. Sebab korang buat tak tepat. So, kalau kena bucu dia, inilah dia pusat putaran. Tak percaya. Garis ni. Garis ni. Nampak 90 darjah tak? Tak payah pakai yang bulat separuh tu. Tapi dia saja tu bawa. Cara yang saja yang ada. Satu dia. Korang dia. Sekarang buat. So, jawapan dia, dengar, apa koordinat dia? Ni. 0, negatif 2. Okey. Dia punya apa penerangan? Utara,
ikut arah jam pada titik kosong negatif. Kalau SPM, dengar, tengok kedap, tengok mata 1, 2, 3 untuk pengetahuan korang. Bila kau tak tahu, yang orang tak tahu buat, yang selalu salah. Kalau korang buat macam tu, confirm tepat. Dah. Hari ni segitu ni. Okey. Okay, test.